Okey guys, bersama lagi dengan aku dalam segmen review motor. So dekat depan aku hari ni ada satu biji maxi scooter SYM Cruisim 400i. Untuk motor ni dikuasakan dengan enjin 399cc, 34 horsepower dan 37 Nm of torque. So untuk korang yang kaki-kaki highway tu pergi long distance ride, ini nak rendah angin atas highway memang sangat cantik. Memang sangat kuat. Torque dia 37. Okey. Kalau kita nak potong lori, kita pulas je pergi. Pulas je pergi. Inilah motor dia. Kalau kita tengok ADXTG menggunakan rantai, tapi ini tidak menggunakan rantai. Okay, kalau kita tengok, kita compare dengan ADXTG kan. ADXTG pun 400cc juga. Dia spek dia lebih kurang sama. Tapi ADXTG ni more kepada adventure punya scooter lah. Semi off-road punya scooter. Tapi ini more kepada urban ride punya scooter. Nak pergi long distance ride pun boleh juga. Okay. Untuk suspension depan dia kita tengok. Suspension depan dia didatangkan dengan telescopic fork. Okay, telescopic fork. Size disk 288mm. Ada ABS dan traction control. ABS daripada Bosch. Saiz tayar dia 120/70 dan 15 inci. Kalau kita tengok dekat suspension belakang pula, didatangkan dengan dual shock punya absorber. Boleh laras ni kata silaku Okey. Lepas tu dia menggunakan single disc 275mm, ada ABS daripada Bosch juga. So bagi aku sistem keselamatan dia okey lah. Dan dia ada traction control So kalau kita pergi ride waktu hujan ke, ataupun kita pergi jalan licin main canoeing ke, memang sangat stable lah. Untuk motor ni dia agak berat lah, 222kg. So sekarang ni double stand tau. Okay, so aku akan turunkan. Macam mana kita pijak bawah ni, kita tolak. Ui, berat lah. Tak gerak aku tolak. Dah kena guna tenaga kuat sikit ni. Okay. Lepas tu, untuk side stand dia, bila kita turunkan je, dia auto ada handbrake. Auto brake lah, dia tak boleh gerak. Okay, ni side stand sekarang aku turun. So aku tolak ke depan. So dia stop. Macam ni kita kena naikkan balik, baru boleh tolak ke depan. Nampak macam tu. So dia selamat lah. Selamat. Okay. Sekarang tak aku naik. Kita try kejap lah. Kita try dekat je. Bagi aku okey ni. Seat dia pun sedap ni. Seat pun sedap. Okay, so sekarang kita start. Kita tarik brake. Kita start. Ui. Dia rasa macam gerak sikit kan. Okay, jom kita try. So far aku rasa pick up dia memang kuat gila. Dengan sebab apa, horsepower dia pun tinggi, 35 kan. And then torque dia pun kuat, torque dia pun 37. Jadi bila kita pulas tu, pergi. Okay, jadi untuk maxi scooter ni aku sangat berpuas hati lah dengan dia punya engine dia untuk pick up dia. Untuk top speed kita tak tahu lagi ni. Okay, macam mana atas highway punya top speed aku tak tahu lagi. Tapi apa yang aku boleh katakan, kalau korang nak potong lori kat atas highway ataupun nak pergi main lumba-lumba sikit, ni engine memang dah sangat kuat. Memang sangat padu. Okey, tapi kalau nak compare dengan ni lah, compare dengan ADV 350, ini lagi padu lah. Serius saya cakap. Ini lagi padu. Kalau korang tak percaya, korang belilah, try sendiri. Daripada segi tangki pula. Daripada segi tangki. Kalau kita tengok yang sama kategori dengan dia lah okey. ADV 350 dan juga ADXTG 400 yang sama kategori dengan dia. Motor ni didatangkan dengan kapasiti tangki yang sangat besar bagi aku. 14.5 liter. Okey. 14.5 liter. Kalau kita tengok ADXTG baru 13 liter. And then untuk ADV 350 baru 11.7 liter. Tapi ini 14 liter bagi aku besar lah. Kalau kita nak pergi cross border ke kan, nak pergi long distance lah senang cakap, memang sangat sesuai. Okay. Untuk dia punya seat pula. Ni seat dia aku suka. Riding position dia memang sangat selesa. First kita duduk dekat seat dia, kedua dekat dia punya footrest, dan ketiga dekat dia punya handling dia. Okay. Korang tengok aku duduk macam mana. Ni. Okay, ni aku duduk Okay, tinggi aku 1700mm. Seat height dia 795mm. Okay, sorry lupa, 795 ke 785 lah lebih kurang Okay, dekat belakang dia ni ada satu backrest punya seat lah. So korang boleh sandar sikit macam ni. Untuk kaki footrest pula ada 2 step punya footrest. Okay, aku anggap ni 2 step lah Okay, aku anggap ni 2 step lah. Okay, satu dekat bawah macam ni untuk bawa santai biasa. Okay, yang kedua nak santai rehat-rehat sikit, letak ke depan macam ni. Nampak tak? Dia ada 2 punya step kat depan sini. Okay, untuk handling pula, untuk dia punya meter ni pula kan, handle dia bagi aku selesa ni, selesa. Dia tak terlalu lebar, tak terlalu kecil, just selesa lah. Atas highway pun okey. Sebab apa dia ada windshield di sini Windshield ni adjustable. Sekejap aku tunjuk Windshield ni adjustable tapi dia manual je. Tak silaku satu step kita try
Satu step saja. Okay. So dia manual punya, adjustable punya windshield. Untuk side mirror dia memang lekat kat body. So tak boleh cabut. Tapi kalau korang lipat sikit boleh lah. Okay. Lipat sikit macam tu boleh. Tapi macam tak function pun. Okay. Signal kat sini. Signal kat side mirror. Alright. Untuk storage dia pula. Dia bukan skuter lah kalau tak ada storage dekat bawah seat. Okay. Dekat bawah seat dia datangkan dengan satu storage yang sangat luas. Okay. Menurut website storage bawah sini boleh masuk 2 biji helmet. Tapi aku tak try sebab aku tak ada helmet di sini. And then dia ada lampu kat bawah ni lah. Sama macam ADV 350. Ada lampu dekat dalam storage dia. And then kalau kita tengok dekat tepi sini, kiri dan kanan dia ada lagi storage. Ada cover storage. So bila hujan kan air tak masuk lah. Okay, dia ada span kat tepi sini. So bila hujan air tak masuk, jangan risau. So korang boleh simpan barang korang, handphone ke apa dengan selamat. Confirm tak akan basah. Alright. Overall bagi aku, Maxi Scooter ni memang sangat bagus. Bukan sangat bagus, memang sangat cantik. Sangat berbaloi. Harga dia bang hanya 27,888 saja. Okay, kalau kita compare dengan Maxi Scooter yang lain, harga dia mahal. Dah jejak 30 dah. Tapi ini harga still bawah 30 lagi. Okay, kalau korang masih berminat, kalau korang berminat dengan Maxi Scooter ni, korang jangan tunggu lama-lama bang. Okay, sebab lama-lama ni, biasa harga makin mahal. Okay, bila datang demand, harga makin mahal. Sementara harga dia masih 27,888, korang masuklah booking sekarang. Nanti kalau ada demand, dah naik sampai 30 bang. Okay, kita tengok contoh X-Max. Okay, awal-awal dulu baru berapa belas. Sekarang dah jejak 30, 20 lebih. Kan? Jadi, jangan sampai motor ni ada demand lah kalau korang minat. Apa yang aku boleh cakap secara peribadinya, motor ni memang sangat berbaloi. Dengan spek dan teknologi yang dia bagi ni memang sangat berbaloi. Panel TFT meter dia ni kan, kita boleh tukar tema tau. So, macam mana kita nak tukar? Maksudnya tukar design lah. Okay, macam nak tukar. Tengok kat tepi sini. So, kat tepi sini kalau kita tengok ada menu dan mode. Okay, kita pakai dua ni saja. Okay, kalau tekan menu. Okay, nampak tak? Dia ada monitor. Okay. Ada theme. Macam-macam lah. Night day ke apa semua. Kilometer ni semua kat sini. Semua set kat sini. Okay, kita tengok monitor. Monitor ni ada kamera lah. Okay, kita tekan kamera. Dia pergi kepada kamera hadapan. Okay, kalau nak tukar balik, kita tekan menu yang lama. Kita tekan menu sekali. Kita tekan lagi switch mode. Switch monitor. So, dia pergi kepada kamera belakang. Okay, kalau kita nak tukar apa nama, tema pula kan. Okay, macam mana? Sekejap, kita back dulu. Okay, kita pergi sekali sini. Okay, kita pergi kepada tema. Nampak tu? Tekan theme. Okay, ni tema 1. Tengok tema 1 macam mana. Okay, rasa ni tema 1 kot. Okay, kita tengok tema 2 pula lah. Ni tema 2. Sekejap Okay, ni tema 2. Nampak dia berubah. Dia berubah Okay, kita tengok tema 3 pula macam mana. Okay, tak silap aku dia ada 3 tema saja ni. Ni tema 3. Dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit tukar. Okay, tengok ada lagi tema tak? Macam 3 je dia tengok. Ada 3 sajalah, 3 tema saja. Okay, so bagi aku okay lah, nampak menarik lah. Okay, kalau kita tengok, kita cuba tengok dia punya ni lah, night mode pula macam mana. Okay, ni auto Okay, kita pergi kepada night mode. Night mode nampak solid sikit lah. Night mode nampak macam solid sikit. Nampak lawa sikit night mode ni. Okay, tapi kalau day mode ni nampak macam murah. Okay, nampak macam murah. Tapi night mode sudah cantik. Okay, so inilah fungsi yang ada pada dalam meter dia. Lepas tu dia ada ni tau, ada TPS tau. Tire pressure monitor system. Ada tu. Okey, ada tire pressure monitor system untuk motor ni. Kalau kita tengok sekarang SBK kan, geng-geng superbike ke geng-geng touring, diorang dah pasang aftermarket punya kamera lah. Tapi untuk motor SYM ni korang tak payah nak pasang aftermarket, dah memang built-in dekat dalam sini okey. Jadi jangan risau. Ciri-ciri keselamatan dia memang sangat bagus. Okay guys, so kalau korang berminat dengan SYM Cruising 400i ni, macam mana korang nak dapatkan? Korang boleh dapatkan di Itiong Motorsport Setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak dekat bawah sini.